Masya Allah, saya kata bukan sekadar jahil. Mengaji bertahun-tahun di pondok, di madrasah, kita mengaji macam-macam ilmu tasawuf, kita belajar ilmu tentang sabar, tapi kita tetap masih panah barang lagi. Kita belajar ilmu tentang qanaah, tapi hidup kita penuh dengan tamak kepada dunia. Kita belajar ilmu tentang sabar, masih belum sabar. Kalau kita ukur kehidupan kita dengan binatang-binatang, hatta zaman kami belajar dulu, Masya Allah, tok guru kami khabar, kita boleh belajar ilmu tasawuf daripada seekor anjing. Kenapa? Masya Allah, pada diri anjing itu sendiri pun ada terdapat belasan sifat-sifat mahmudah yang tak ada pada diri manusia. Yang hari ini kita nampak anjing hina, kita nampak binatang-binatang seakan lebih hina daripada kita. Tetapi kalau kita meninggalkan apa yang Allah telah sampaikan, Allah telah beritahu ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seumpama binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada itu lagi. Masya Allah. Sebut salah satu daripada sifat anjing. Anjing ni satu makhluk yang taat kepada, Masya Allah, tuan dia. Masya Allah, tuan dia bukan bagi macam tempat kita, tempat tinggal yang indah, rumah besar banglo, tapi kita masih rasa rumah kita kecil lagi berbanding rumah orang lain. Anjing tak ada rumah, tidur atas seming, tuan-tuan. Anjing ni tidur atas seming, tak ada tikar, tak marah pun pada Tuhan. Tuan dia bagi makan tulang je ke dia, bukan bagi makan lauk. Kita hari ni lauk lima jenis menu lauk sehari semalam. Kalau makan kedai tom yam, tuan-tuan, Masya Allah, berapa jenis lauk? Lauk saja dalam tom yam tu pun 5 jenis dah, dengan udangnya, dengan ayamnya. Tapi kita masih rasa Tuhan tak sayang kita lagi. Anjing bagi makan tulang, kucing bagi makan tulang, tak apa, iau. Dia tetap peluk kita, dia tetap manja dengan kita, dengan tuan kita, walaupun tuan bagi tulang je ke dia. Anjing dijaga tuan dia walaupun terpaksa mengorbankan nyawa dia. Ini sifat penghambaan yang ada pada diri seekor anjing. Hari ini manusia boleh belajar seni tawakal daripada seekor burung. Burung tak pernah risau tentang rezeki esok hari. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Allah suruh kita manusia yang mempunyai akal ini belajar ilmu tawakal daripada seekor burung. Kerana burung, Masya Allah, keluar daripada rumah dia, daripada sarang di pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, dan kembali dalam keadaan perut yang penuh. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, hari ini Allah telah hantar para Nabi sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Dan kita lihat para Nabi ni, kehidupan mereka menjadi iktibar kepada kita. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita nak cerita tentang sejarah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang mana ulama kata sejarah hijrah ini bermula daripada Nabi Allah Ibrahim